Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firafaka. Saya Amar Amjad. Saya Rakib Najwan. Kami akan membuat satu reka bentuk. Reka bentuk yang kami akan buat ialah tempat letak alat tulis. Let's go. Bahan yang kita perlukan ialah botol plastik, batang aiskrim, double tape dan pelekat. Jom kita mula. Mula-mula kita harus memotong botol menjadi dua bahagian dan ambil bahagian bawah botol sahaja. Kemudian kita perlu menampal batang aiskrim di botol plastik. Akhir sekali, kita akan menampal pelekat sebagai hiasan. Dah siap projek yang kami buat. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye bye.